Kalau kita satukan kekuatan, kita satukan peranan dan hala tuju kita, maka ia akan menjadi satu kekuatan dalam proses membina sebuah negara maju yang kita cintai. Kata-kata yang amat bermakna daripada Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam pembentukan sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraju acara yang dihormati. Salam kasih junjungan budi kepada kombinasi kehakiman berintegriti, penjaga masa bervisi, kelompok pendidik bestari, dan warga Dewan yang disanjungi, penerus legasi. Agenda melebarkan minda melalui tajuk pidato saya, keupayaan daya cipta peneraju kesejahteraan negara. Sidang Dewan yang budiman menyusuri hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata rakyat berdaya cipta, kesejahteraan negara tercipta. Masyarakat Malaysia sememangnya terkenal dengan keupayaan daya ciptanya yang tinggi. Dalam konteks Islam, daya cipta yang bermanfaat itu memiliki nilai ibadah. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dengan adanya teknologi dan inovasi, pastinya masyarakat lebih celik mindanya. Hasilnya, kini Malaysia telah mengorak langkah dalam menuju sebuah negara maju yang dicintai. Warga Dewan Kluster Ilmuwan meneruskan hujah saya yang kedua di bawah katalisata rakyat kreatif pemacu reformasi. Usaha kerajaan dalam mengetengahkan keupayaan daya cipta melalui tonggak dasar madani yang ketiga seharusnya disanjung tinggi. Ingatkah kita dengan pertandingan realiti yang berteraskan sains, teknologi dan inovasi, inovaton yang mengetengahkan bakat dan idea inovatif? Melalui program ini, peserta mengetengahkan masalah dan mencari penyelesaian yang dapat membantu sosio-ekonomi negara. Pada sambutan Hari TVET Negara 2025, para hufaz telah didedahkan dengan kemahiran teknikal dan vokasional. Program ini telah membuka ruang yang luas untuk menderma kepada kemajuan agama, bangsa dan negara. Hasilnya, pelbagai teknologi dan inovasi berjaya dicipta, lantas menjadikan Malaysia sebuah negara yang mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang lain. Warga Dewan yang dimuliakan, merintis hujah saya seterusnya di bawah kata kunci keunggulan rakyat diperkasa, negara merentas antara bangsa. Usaha kerajaan dalam memenuhi keperluan setiap generasi seharusnya disanjung tinggi. Dari pentadbiran, pendidikan, terus kepada ekonomi negara. Gahnya negara kita hari ini adalah kerana rentetan kecemerlangan anak bangsa bermula dengan ketokohan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehingga ke Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Buktinya, dari hutan belantara kita berjaya membina Putrajaya. Dari gedung usang dengan nyalaan pelita kita bina bangunan gah ternama. Dari hujung desa dan pinggiran kota, kita jelma ke rakyat Malaysia yang dikenali di serata dunia kerana kehebatannya. Semuanya bertolak dari kehebatan, semangat dan keinginan untuk mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Warga Dewan yang berwawasan, tuntasnya sudah terang lagi bersuluh kewujudan masyarakat berdaya cipta pemangkin kesejahteraan negara. Biarlah pepohon terus bergoyang, biarlah matahari terus bersinar dan biarlah negara Malaysia terus disegani kerana keterampilan generasinya yang berdaya tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.